Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan hasil tugasan pentaksiran berterusan subjek GPPP 1092 iaitu pengantar pengajian pendidikan. Ini merupakan tugasan yang kedua iaitu persembahan yang bertajuk Aspirasi dan Hala Tuju Pendidikan Malaysia, membentuk guru berjiwa pendidik. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Muhammad Nur Hanif bin Ahmad Saidin. Saya merupakan pelajar dari Unit Bahasa Melayu 4. Pernah tak kita terfikir aspirasi dan hala tuju pendidikan tu apa? Okey, mari saya jelaskan. Aspirasi pendidikan ialah cita-cita untuk melahirkan generasi berilmu, berakhlak mulia dan berdaya saing. Hala tuju pendidikan pula menekankan perancangan sistem pendidikan yang membangunkan ilmu, kemahiran, nilai murni selaras dengan keperluan masa depan dan pembangunan negara. Okey, seterusnya saya pergi kepada aspirasi dan hala tuju pendidikan iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang juga dikenali sebagai PPPM. Okey. Terdapat 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Yang pertama, melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Kata mudahnya ialah JERIS iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Seterusnya, memupuk murid yang berpengetahuan, kreatif, berinovasi dan berdaya saing. Selain itu, menyediakan pendidikan yang inklusif dan berkualiti. Yang keempat, memastikan murid menguasai kemahiran abad ke-21. Dan yang terakhir, membentuk warga negara yang berakhlak mulia dan bertanggungjawab. Pendidikan negara bukan sahaja menitikberatkan tentang akademik, tetapi pendidikan juga amat mementingkan terhadap akhlak murid-murid, akhlak pelajar-pelajar untuk diketengahkan. Seterusnya, 6 aspirasi murid. Yang pertama, murid cemerlang akademik, murid berkemahiran tinggi, murid berakhlak mulia, murid sihat dan seimbang, murid berwawasan global dan murid menghargai warisan budaya. Seterusnya, saya akan terangkan serba sedikit tentang elemen KPPB iaitu 6C. Yang pertama, kewarganegaraan. Pelajar memahami keperluan sebenar pendidikan dan hubungannya dengan pembangunan masyarakat. Yang kedua, komunikasi. Pelajar menyampaikan hujah secara jelas dan koheren. Pelajar mempelajari cara atau kaedah untuk berkomunikasi dengan kawan-kawan, dengan pensyarah atau cikgu dengan lebih jelas ataupun tersusun. Seterusnya, pemikiran kritikal
dan kreatif. Membolehkan pelajar menilai dan memilih sumber digital untuk pembelajaran yang bermakna. Elemen KPPB ni dia menggalakkan murid-murid, pelajar-pelajar untuk berfikir secara kritis, berfikir di luar kotak untuk mengembangkan minda mereka. Dan yang terakhir, kreativiti. Tugasan mendorong pelajar menghasilkan objek pembelajaran digital secara inovatif. Okay. Macam kita pernah lihat, pelajar-pelajar ataupun murid-murid sekolah, dia bukan sahaja belajar, dia belajar hands on. Kita buat macam projek dan sebagainya. Okay, seterusnya saya akan terangkan perkembangan pendidikan di Malaysia. Yang pertama, pendidikan di Malaysia. Sistem pendidikan Malaysia menekankan pembentukan murid dari segi akademik, sahsiah dan kemahiran abad ke-21. Macam yang saya katakan tadi, pendidikan di Malaysia ini bukan sahaja menitik beratkan terhadap akademik, tetapi ia juga mengutarakan tentang berkenaan sahsiah murid di sekolah. Yang kedua, pendidikan di luar Malaysia. Contohnya luar negara. Negara lain seperti Finland, Jepun dan Singapura mengamalkan pendekatan berfokus kepada murid, pembelajaran berpusatkan pelajar dan kreativiti. Pengalaman pendidikan antarabangsa memberi idea untuk penambahbaikan sistem tempatan. Kerajaan Kementerian Pendidikan Malaysia mengambil iktibar daripada negara-negara lain untuk menjadikan contoh menyerap masuk ke dalam sistem pendidikan Malaysia. Yang ketiga, sistem pendidikan terbaik dunia. Sistem pendidikan terbaik di dunia menekankan keseimbangan antara akademik, kemahiran sosial dan teknologi. Contohnya, Finland memberi tumpuan pada kesejahteraan pelajar, kreativiti dan guru yang berpengalaman. Macam yang kita lihat, sistem pendidikan terbaik di dunia iaitu Finland, dia menekankan kepada penggunaan teknologi. Macam yang kita tahu, zaman sekarang lebih banyak menggunakan teknologi berbanding zaman dahulu. Dan yang terakhir, trend pedagogi terkini. Pengintegrasian teknologi maklumat. Menggunakan alat digital untuk meningkatkan interaksi, kolaborasi dan capaian ilmu. Yang kedua, pembelajaran bermakna. Fokus pada pengaplikasian ilmu dalam situasi sebenar, bukan hanya hafalan. Seterusnya, guru berjiwa pendidik. Konsep guru berjiwa pendidik. Okay, yang pertama, accountability guru. Accountability ni apa? Mari saya cakap. Guru bertanggungjawab terhadap pengajaran, pembelajaran dan perkembangan murid. Sebagai guru, perlulah mengambil berat tentang pengajaran murid. Murid tu belajar macam mana, apa perkembangan murid tu dapat nombor berapa dalam kelas, macam tu. Yang kedua, guru sebagai pembentuk modal insan, iaitu membimbing murid membangunkan ilmu, kemahiran, nilai dan sahsiah. Okay. Di sini kita boleh simpulkan guru ni menjadi contoh ataupun teladan
kepada murid-murid untuk cikgu bersedekah dekat masjid. Lepas tu murid ni nampak. Lepas tu murid pun ikut, kawan-kawan dia lain ikut. So maksudnya kat sini guru ni menjadi teladan lah, menjadi role model orang kata. Yang ketiga, guru sebagai pembina negara bangsa. Melahirkan generasi berakhlak mulia, patriotik dan berdaya saing. Macam kita tahu, tak ada guru, bukan. Guru ni melahirkan pelbagai kerjaya. Contoh macam kita tengok, ada orang yang berkerjaya doktor, ada jadi juruterbang, jurutera. Itu semuanya berasal daripada didikan guru lah. Yang keempat, transformasi kurikulum. Guru fleksibel menyesuaikan strategi pengajaran dengan kurikulum terkini. Seterusnya, masalah atau halangan terhadap aspirasi dan hala tuju pendidikan di Malaysia. Yang pertama, kekangan sumber dan infrastruktur. Sesetengah sekolah kekurangan kemudahan teknologi dan bahan pembelajaran moden. Macam kita tahu, ada yang sekolah berkemampuan, ada sekolah yang kurang berkemampuan. Jadi sekolah yang tidak berkemampuan ni tak banyak barang-barang. Contoh macam kita nak buat eksperimen di makmal sains, tapi sekolah yang kurang berkemampuan ni dia tak ada barang-barang. Sekolah yang berkemampuan ni ada barang-barang. Jadinya sekolah yang berkemampuan ni bolehlah pinjamkan kepada sekolah yang tak berkemampuan untuk dia menyeimbangkan. Seterusnya yang kedua, kurangnya guru berjiwa pendidik. Tidak semua guru mampu mengimbangi pengajaran akademik dan pembangunan sasiah murid. Ini kerana guru itu kurang mendapat latihan lah. Dia belum sedia untuk menjadi guru. Sepatutnya kita nak menjadi guru ni kenalah lebih kepada sedia lah orang kata, untuk nak mendidik anak orang, nak mendidik murid-murid untuk menjadi orang yang berguna. Yang ketiga, perbezaan kualiti pendidikan antara kawasan. Jurang antara bandar dan luar bandar dari segi akses, guru berkelayakan dan peluang pembelajaran. Macam kita tahu, contohnya lah, sekolah yang di bandar dan sekolah di kampung. Sekolah kampung. Sekolah yang kampung ni selalunya yang tak berkemampuan lah. Sekolah yang di bandar ni selalunya yang banyak duit. Macam yang kita cakap nombor 1 tadi tu, dia yang di bandar ni barang-barang dia berteknologi tinggi, ada smart board, ada macam-macam lah teknologi. Seterusnya, isu semasa. Isu semasa berkaitan pendidikan di Malaysia ni, di negara ini. Yang pertama, tekanan akademik dan kesihatan mental pelajar. Mereka ni terlalu fokus kepada keputusan peperiksaan dan menyebabkan tekanan tinggi. Kadang-kadang ada pelajar ni dia terlalu obses, dia terlalu takut dengan keputusan peperiksaan dia. Macam dia jadi macam takut dia jadi gelisah. Jadinya dalam kelas dia kurang fokus. Yang kedua,
kesesuaian kurikulum dengan dunia global. Murid perlu bersedia menghadapi cabaran pekerjaan dan keperluan global. Yang ketiga, kesedaran dan aspirasi murid yang tidak seimbang. Tidak semua murid jelas hala tuju pendidikan mereka. Perlu bimbingan guru berjiwa pendidik untuk membina potensi penuh murid. Warga-warga Malaysia ni, murid-murid dia ada yang tak semua yang jelas dengan hala tuju dia. Kenapa aku kena belajar, kenapa aku kena buat itu, ini. Jadi kita sebagai guru yang berjiwa pendidik ni, kenalah tunjuk ajar, beri pendedahan kenapa awak kena belajar, kenapa awak kena buat kerja. Dan yang terakhir, penutup. Aspirasi dan hala tuju pendidikan adalah panduan untuk membentuk sistem pendidikan yang bukan sahaja melahirkan murid cemerlang dari segi akademik, tetapi juga berakhlak mulia, berkemahiran abad ke-21 dan bersedia menghadapi cabaran global. Guru berjiwa pendidik sangatlah memainkan peranan yang sangat penting dalam mencapai aspirasi ini dengan membimbing, memberi inspirasi dan menyokong perkembangan menyeluruh murid. Melalui pelaksanaan strategi yang tepat, integrasi teknologi dan kurikulum yang relevan, aspirasi pendidikan dapat direalisasikan untuk membina generasi masa depan yang berdaya saing dan bermodal tinggi. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.